jangan lupa follow, subscribe dan juga like, share right on Elizad Don. Cuma yang sedihnya kita dah nak balik dah nanti. Sekejap saya kan? Kejap lah. Itulah. Ini 2 sertifikat. ASF HDKL Salute! Rock it just like that. Episod seterusnya kita dah masuk hari yang kelima. Ke mana sayang? Daripada Mesot kita menuju ke Mesariang dan mendapatkan sijil di Meh Hong Son dan bermalam di Pai. Alright, order curry puff, order kuih pai. Kita dah sampai Pai. Assalamualaikum. Sawadikap. Selamat pagi. Hari ini kita daripada Mesot kita akan menuju ke Meh Hong Son untuk mendapatkan sertifikat Thousand Corner dan kita akan bermalam di Pai. Itulah, so harap perjalanan berjalan lancar dan semoga dirahmati dan dilindungi oleh Allah. Ya, masalah nanti cuba tengok kita orang punya tayar kena ni. Ni bukan klep, ni kunci kan. Kena kunci. Itulah saya pun pelik juga. Belum bayar? Belum bayar, jangan lari ya. Hotel yang belum bayar, kunci. Kita nak keluar menuju ke Thousand Corner. First time masuk Thailand. Masuk dengan motor, yes. First time So saya harap ini adalah permulaan yang baik untuk Baik, awak dan awak akan teruskan. InsyaAllah, insyaAllah. Tengoklah kita punya Sifu. So harap-harap akan semua alright Yes. Jangan buat malu. Alright. Kita nak perjanjian Jangan dulu. malukan your colours. Okay? Guys, hari yang kelima nak pergi menuju ke Thousand Corner. Abang dah standby nak bercakap. Ni dah, ni memang Thousand Corner. Kita nak ke Pai. Oh, nak ke Pai Okay, kita on the way ke Mesariang sebelum ke Meh Hong Son. Kalau on the way ke sini, kita dapati banyak pos-pos tentera sebabnya kenapa? Kalau ni sebenarnya adalah laluan berbahaya lah. Sebabnya di segi Thailand, cuba tengok sebelah sana tu. Mana? Sebelah sana tu, ni sungai ni yang memisahkan Thailand dengan Myanmar. Oh ya. So penyeludupan orang-orang boleh datang lah. Boleh Diorang cross boleh, je. diorang boleh menyelinap je lah. Boleh lah, sebab dekat sini tak ada tembok. Dia tak ada tembok ataupun pagar. Oh ya. Jadi dia boleh cross over senang. Jadi laluan ni sebenarnya laluan yang berbahaya lah. Satu, ada banyak pos-pos tentera yang kita akan lalui nanti lah. Faham. Sebab abang sejarah A tau. Saya baru tahu bang. Oh, jika tiada keikhlasan. Pernah ke kau ikhlas? Macam tu. Ke Mesariang mungkin dalam 160 km lagi lah. 160 km, okey. So kita santai-santai je, kita menikmati keindahan alam. Betul. Cepat. Belakang. Abu, kau okey Abu? Aku nampak kau macam struggle dengan handling motor kau. Guys. Okey. Dia belakang geli. Tak Dia- tahu. Oh, belakang geli eh? Aku rasa kau check balik appraisal tayar kau. Itulah aku nak cek. Sebab aku nampak dong kau macam tak yakin. Tak, memang geli. Assalamualaikum, mari. Korang yang tengah tengok video tu, korang tengok dulu iklan ni. So, saya daripada Crack the Box. Saya menjual seluar workwear macam Dickies, macam Kahat dan everything about workwear. So, seluar ni korang boleh pakai untuk riding. Macam mana saya riding selama 13 hari, saya, Abang Boy, Elizad dan juga Abu menggunakan seluar Crack the Box. So, kalau korang nak tengok seluar-seluar ni ada, korang boleh masuk dekat platform TikTok. Setiap hari, Sabtu Ahad kita cuti. So, korang boleh beli dekat sana. Mari.
Jadi kalau dah sejuk ni, dia rasa dia ni lapar sebenarnya. Habis makanan semua dalam box. Padahal kat 7E boleh beli je. So kita pergi kat Abang Don jap. Sementara okey tadi. Macam mana? Bagi feedback sikit. Okey, Alhamdulillah. Semuanya berada dalam keadaan yang baik. Cuma yang sedihnya kita dah nak balik dah nanti. Sekejap saya kan? Kejap lah. Tu tak. Nanti akan merindui lah. Saya dah cakap. Akan merindui lah tempat-tempat macam ni. Ha? Betul lah kata korang. Ni kena datang tiap-tiap tahun Saya rasa saya rindu Awak nak Pasar Kuanang. ngangkut tu lama pun nak bagi jawapan. Tak, sebab saya tengah fikir jalan. Saya rasa saya tak rindu Death Highway. Sebab Death Highway tu adalah kenangan pahit dan juga manis jugalah. Manis. Dia ada manis. Death Highway kita dah cuba sekali. Abang rasa kita dah buat pencapaian yang bagus jugalah kan. Okey tu kan. Dah habis sebab dia one way in, one way out. Oh. So, nak one way out nak Seram jalan yang sama tu rasa macam bosan jugalah. Tapi bosan dah seram bang. dah seram. Kalau awak tengok jalan Thousand Corner ni dia lebih cantik dan lebih lebar, lebih luas. Dan confident tu ada. Dan sebenarnya menikmati pemandangan yang cantik lah. Betul. Death Highway ni macam Death tak Highway ni wakal kalau- betul lah. Apa pemandangan yang cantik? Pemandangan cantik ada Elizad pada saya. Yelah pemandangan saya- cantik saya. Saya nampak korang berdua buat apa ni panggil dia apa? Mini love. Mini love. Tapi dibalas oleh Abang Boy tu. Tapi hampir terbabas juga lah. Hampir terbabas. Tak boleh nak balance. Okey bang, cerita yang anjing tadi tu yang anjing tu. Tadi Elizad anjing tu kejar. Saya nampak anjing tu kejar Elizad. Elizad dah pandai. Lepas tu masa saya pula saya ingat anjing tu nak kejar saya. Rupanya dua ekor anjing tu buat janji kat saya. So, dia tahulah yang Return of the King. Dia cam muka lah. Macam muka. Tak, masalahnya dia tadi duduk belakang mengantuk betul Orang tu. Lepas tu awak buat apa? Saya terus pecut bos. Ikut belakang bos tu. Ingat senang ikut belakang bos. Kan? Tapi dia beri peluang awak datang lagi tak? Saya rindu tempat ni lah. Mesti 10 tahun. InsyaAllah. Tipu So, 10 tahun. kepada isteri saya, bagilah kebenaran. Setiap InsyaAllah dia tahun okey. sekali. Saya baik kat sini. Saya tak ada buat apa-apa Baik, pun. terlalu baik. Baik, insyaAllah. Saya minum Time solat berhenti. Time solat. Lepas tu time makan. Lepas tu syariah. Ya, betul. selagi apa-apa yang ada, kita baik. Abang pun tak tahu bila lagi kau boleh ride. Tapi kalau kau berkawan dengan orang yang kaki ride, kau akan kaki ride. Kalau kau kawan dengan kaki judi, kaki judi. Kalau kau berkawan dengan kaki kubur, kau akan kaki ubat. Tapi insyaAllah kalau kau ikut Abang Boy, kita selesa ride. Selesa ride. Selesa ride. Sawadika. Assalamualaikum. Alhamdulillah akhirnya sampai. Kita buat dalam masa 1 hari. So ni dah sampai pada Chiangmai Mesariang Pai. Sekejap ni kita akan ke Pai kan? Pai. Jadi kita akan ke Pai. So alhamdulillah seperti biasa Abang Boy bila sampai dia akan tampal stiker. Ni tak tahu stiker yang kali keberapa ada tampal. Baik. Yeah, we did it. Guys, kali keempat guys. Kali keempat bang. Kali keempat. Boleh kongsikan pengalaman abang secara ringkas tak? Yang keempat ni apa yang best ni? Kali keempat ni sebenarnya
dah tambah senang lagi lah sebab saya dah tahu jalan dia. Saya dah macam menghafal lah, bukan menghafal, kata dah tahu mana selekor saya dah mengenal tempat. Kali pertama korang akan terus teruja, tapi korang takkan nak tahu mana aku pergi lah. Korang akan dapat tahu masa kali kedua nanti, oh dia tempat kali pertama aku stop hari tu. So dia dapat rekod balik. So kali keempat yang abang buat ni berakhir dalam kita buat tak sampai 1 hari, setengah hari lah. Abang rasa tu pencapaian yang normal ke? Sebab cuaca cantik, dia tak hujan. Sebabnya kita keluar pukul 6. Okay. Bila kita keluar pagi, kita dapat sampai Meh Hong Son dalam pukul 3.30. 3.30. Tapi kita start ride pukul 9 kan? Kita Pukul 9 kita start ride kan? Okay bang, jom Okay, kita pergi dalam. Kita tutup lah. Okay. Sorry. Terima kasih Elizad bawa kami ke sini. Ya. Berjaya. InsyaAllah nanti kita plan buat lain pula, okay? This one. Mesot from Messeria. Apa mesot? Okay, sir. Bangun mesot. Jangan main. Okay, Alhamdulillah hari ni kita dah complete dengan Death Highway dan Thousand Corner. Malam Death Highway, hari ni Thousand Corner dah complete. Kita buat sehari-sehari je bang Kita buat sehari. Alhamdulillah, cuaca baik. Betul Allah jaga kita. Alhamdulillah, syukur. Tapi kalau korang tanya saya personally yang mana mencabar, pada saya dan kawan-kawan, kami rasa Death Highway lah, sebab jalan dia sempit dan jalan dia walaupun tak hujan dia licin. Jalan dekat Thousand Corner ni dia lebar dan dia lebih, tar dia lagi cantik dan lebih kemas. So saya rasa itu komen daripada kami. Tapi kalau korang nak tahu, korang kena cuba sendiri. Betul korang nilaikan lah yang mana lagi mencabar. Mesti kena cuba, takkan tak cuba kan? Saya nak cuba cakap terima kasih banyak-banyak pada Abang Boy dan Dia datang saya apa dia tiba-tiba. Terima kasih Sebab bersama waktu susah dan senang. So, saya harap awak pun sama kami lah, waktu susah dan senang. betul ke Bu? Betul. Jangan waktu bahagia tiba-tiba hilang pula. Boleh komen sikit tak kedua-dua sijil tu? Alhamdulillah. Yang mana rasa tanya sangat Saya saya sebenarnya bukan lebih kepada kejarkan nama ke ataupun apa-apa Saya kilometer pun saya tak kejar sebenarnya. Saya lebih kepada kejar suami. Kalau korang nak faham, saya tak kejar suami saya. Mana suami saya pergi, Nampak dia. situlah saya ada. Lebih kepada saya kejar suami saya. Saya di mana dia ada, saya kena ada. Tapi yang pentingnya ride kembang abang. Ride tu kali ni kali ketiga sampai dekat sini. Saya dapat semua grup yang tenang. Maksud dia tak ada temper, tak ada mau marah. So alhamdulillah kali ketiga semuanya okey. Lock grup ni lock ke apa? InsyaAllah lock lah. Selalu janji je. Lepas tu dunia ini tak apa lagi. Mana yang paling mencabar? Kedua-dua tempat ni. Kalau tanya salah satu, saya rasa tak tahu nak cakap macam mana. Dua-dua pun ada cabaran masing-masing kot. Mungkin sebab dah pernah pergi luar Prabang. Jadi luar Prabang tu dia susah, dia bukan seperti ini. Jadi yang ini ni masihlah susah. Bukan susah apa, dia penat badan lah sebab kita buat sehari. Semalam Death Highway kita ambilkan 1 hari. Hari ni pun 1 hari. Besok kita tengok kat mana ya. Tapi so far saya ada kawan-kawan yang menjaga. Alhamdulillah. Dia tak adalah susah, dia enjoy sebenarnya guys. Nanti takut orang tak nak datang pula kan. Betul. Okay, saya amatlah berbangga kerana saya memiliki 2 sertifikat. Yang pertama, saya dapat sertifikat Death Highway yang ditulis dan disetujui oleh abang boy kita. So yang kedua, saya dapat sijil untuk Thousand Corner. So dua-dua sijil ni saya rasa amat berbangga kerana kita dah mengarungi rintangan, dugaan, pelbagai cabaran. Sebab paling sakit dan paling penat dan paling berjaga-jaga adalah Death Highway. DNF HTKL Salud! Okay geng, saya nak review motor saya pergi ke Thousand Corner. Inilah hasil dia, penuh dengan habuk. Okay, alhamdulillah dah sampai. Abu datang dengan Sportster je guys. Okay, korang yang main Sportster
Jangan rasa malu-malu dan takut-takut untuk naik ke Thousand Corner. Kemudian ni motor Elizad. Okay, ni motor Elizad dah kotor Semalam kita dah lenjan Death Highway. So ni motor Tuan Presiden kita, Abang Boy. Motor dia pun sama kotor. Tadi saya cakap dengan dia saya nak basuh. Lepas tu dia jeling. Dia kata tak boleh basuh sehingga sampai ke Malaysia. Oh, dia suruh tangkap gambar. Okey. Okay, kita nak ke Pai guys. Alright, kita nak ke Pai. Sebelum tu kita nak berhenti dulu, kita nak cuci muka, solat dulu. Lepas tu kita nak kerjakan sebelum gelap lah ke Pai. Alright. Kita baru sampai dekat Pai. So diorang nak ajak pergi night market. Saya dah ready ya bang. Dekat mana? Sayang? Makan dulu sebelum kita cari hotel, okey? Okay. Lapar? Tapi tempat dekat. Macam dekat Bilik Zahid. Ramai. Nak pergi cari makan Muslim kat depan tu, belah kanan. Cantik lah tu. Dia kalau dapat depan-depan ni hotel kan best. Senang. Mana? Okay guys, kita nak cari Muslim juga ni. Ni apa ni? Ni kebab ya? Inilah bandar Pekan Pai yang ramai foreigner datang. Guys, Not smoking, cannabis. Kalau daripada makan Ni kedai dia. dekat lah. Dekat dengan Kabian. Kedai Mumin Halal Food. Sini ada kedai makan Mumin halal food dekat night market ni. hot. Make it hot kan? Duduk sini je lah kot. Ni kedai yang diorang selalu makan kalau diorang rest ke Pai. Jadi saya baru first time nak cuba. Air apa? Kurang? Dah. Kalau pendapat abang, kedai ni memang terbaik abang. Kedai ni Sabar. jahat. Kedai Muslim. Kedai Muslim. Lain tak ada? Memang ni je kedai Muslim. Ada tu. Oh. Tapi macam budak-budak lah. Tapi ni style lah kampung ni. Bawa family tau. Macam ni lain. Keesokan paginya daripada Pai, kami bertolak pukul 7 pagi terus ke street number 39. Kita lepak-lepak sambil ambil gambar dan kita terus ke Utara Radit sampai pukul 2 pagi. Okey, walaupun berbelas-belas jam atas motor, tetap juga kita orang enjoy. Masa ni saya berpatah balik sebab saya nampak Elizad dan Abang Boy tiada di belakang saya. So rupanya diorang set up diorang punya kamera. So alhamdulillah lah, semua benda berjalan dengan lancar, tak ada apa-apa yang berlaku. So kami teruskan perjalanan kami.
kita turun ke daripada Pai, kita turun ke bawah. Kita nak pergi mana bang? Hari ke bang? Okey, makan fries dengan Pai. Kami dari Pai, Alibata 123, kami nak ke street number 3. Oh, street number 3. Ya. Street number 3 tu tempat dia. Tempat Saya tengok Google cantik bang. Ya. Cornering dia. Tapi dah ada laluan khas motor tau. Dia ada Kalau laluan khas tengok motor. kan. Saya tak pasti, so kita akan check it out nanti. Tapi ini adalah checkpoint untuk setiap rider lah. Setiap rider akan pergi ke sini untuk mengambil gambar di dekat jalan raya tu ada tulis huruf 3. Oh. Special seat. Betul. Macam hari tu kita dekat curve 33 kan. So dia ada 3 kan. So kali ni kita nak ambil kat street number 3. Okay? Okey, ngam. Nanti saksikan video kami yang seterusnya. Check it out. Mari. Saya Elizad Sharifuddin. Saya ingin menjemput sesiapa yang mungkin berada dekat KL tu kalau berkesempatan pada hari ini dan juga esok. Mari. Di sebalik kejayaan Elizad, di belakang dia adalah suami dia sendirilah. Kebiasaan untuk video-video sponsor, Elizad akan minta tolong Abang Boy lah untuk record. Kadang-kadang ada tim dia juga yang tolong. Tapi yang terdekat, Abang Boy sendirilah yang akan turun untuk bantu video editor dan sponsor-sponsor yang Elizad buat. Kami riders berempat yang baru lagi gagah. Walau dugaan yang datang, kami tetap harungi bersama-sama. Ride on, ride safe. Itu kata kami Elizad Dawn. Tetap on top sentiasa ada bersama kami. Ride on, ride on. Kami berempat kekal habiskan misi ini berhari.
mana? Okay ya. Dekat mana? Bawah Nan. Ni bawah Nan. Okey, bukan. Kita masih lagi dekat lembah nak naik ke Gunung Ganang street. Apa tadi? Street 33. Street 3 lah. Street Number 3. Number 3. Sorry. Number 3. Nanti lagi sejam kot sampai ke atas. Oh, lagi sejam Lagi sejam macam tu. Mengantuk lah jalan dia. Ya. Awak ngantuk? Saya okey. Okey, Alhamdulillah. Ya. So saya buat view besar tu. Okay, nice. Lembah dia Nampak macam jauh lembah dia tu. Bang, cakap sikit bang. Apa macam mana cerita sikit? Roti canai, roti nan, kita lagi 80 km sampai ke Nan. Okay guys, kalau daripada Pai ikut jalan ke Golden Triangle tu, kalau terus ke Golden Triangle, ke kanan kita ke Payau. Payau tu kita pergi straight, lepas tu kita belak kanan ke Nan. Jalan daripada Nan, sepanjang jalan ni pemandangan dia amazing guys, memang cantik guys. Cuba tengok lembah tu. Cantik. Kita nak naik ke atas tu. Ini dah macam ala-ala luar Prabang punya style lah. Bau pun bau Prabang ni bang. Okay, jom saya pergi ambil ramai. Abang ramai. Nampak situ, Bi? Tak, sebab sebelum kau kena maki orang kau fikir. Saya nak share sikit. Baru nak sentimental. Saya nak share sikit. Elizad dia boleh kongsi tak? Kenapa sedih Boleh rasa sedih sebab sebab saya plan dengan abang benda ni kan dah lama kan. Lepas tu saya dapat datang ke Nan ni kan, nak naik street number 3 ni kan. Memang dah lama lah, maksudnya kita nak buat Death Highway, lepas tu Thousand Corner, lepas tu kita Thousand Corner tu dah biasa. Untuk street number 3 tu, sebab kita tahu view dia cantik. Dia macam ala-ala luar Prabang, tapi dia sejuk juga boleh sampai atas lagi So masalahnya dia sampai tu. Masalah sampai tu itu yang tersebab tu. Sebab yelah, plan dah lama, kerja syuting sekali Allah bagi seronok tu. Alhamdulillah. So guys, ni air mata bukan air mata drama bukan air mata perempuan tidak ternikah. Aku pun turut nangis ni. Aku tak boleh dengar ujung-ujung tu. Ternangis sekali. Ni tadi, ya Allah, biasanya Allah, terima kasih Allah. Ya Allah, kau bagi seronok tu. Kau bagi best. Siap. Okay. Terima kasih bang kerana bawa wife abang dan tunaikan impian dia. Sampai dia terharu lah menangis atas motor. Dia memang gila ride ni. Saya nampak boleh, lah. Kalau boleh sampai ke China dia ajak, tapi dekat sini pun dah Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah ni. Betul. Saya pun berterima kasih lah sebab syukur Alhamdulillah kerana dapat isteri yang gila ride. Saya pun dapat tumpang momen bersama-sama dengan orang yang sayang. Tak, dia sebenarnya bila kita kan syuting, penat. Stay tune lagi berapa? Sekejap 80 km. Review sikit bang. Okay. Kalibata 123, this is street number 3 Nan. Ni dah tempat checkpoint atau tempat kemestian untuk setiap rider pergi. Tapi apa yang selain daripada street number 3 ni, road number 3 ni, sebenarnya kalau korang pergi ke Nan, pemandangan dia cantik. Korang tengok kat sana. Pemandangan dia macam luar Prabang kan. Betul lah. So memang berbaloi lah. Right, sejak kita dapat menikmati pemandangan, ketenangan kan. Alhamdulillah. Bumi cinta Allah, cantik Allah. Masya Allah. Tak tahu nak gambarkan lah. Dia punya happy tu. Tapi juga berjaya sampai street number 3. Betul bang. Saya rasa lebih kurang macam Thousand Corner bang. Betul.
Kan? Dia punya selekor lebih kurang 1000 corner je. Cuma 1000 corner dia Ada sertifikat. ada sertifikat, sini tak ada sertifikat. Ni tak ada. Tak ada. Kita boleh buat abang sertifikat kita. Boleh lah, kita boleh buka kat Buka. kedai tu. Kita boleh buat Hai. sertifikat ni. Betul juga. Kita bincang bisnes bang bila balik KL nanti. Right. Mari. Okay. Berbaloi guys. Bang boleh ulang bang. Okay. Dia lambat lah, boleh ulang bang. Tak apa, abang cakap lain tak apa. Okey dah. Okay, street number 3 ni amat bermakna bagi saya sebab dalam Violent Storm Motorcycle Gang saya nombor 3. So ini adalah jalan saya. Number 3. Betul. Cantik abang tempat dia. Kau nyanyi sikit bang. Abang buat lagu 有 bang. 令我只一生不羈風中我只有那位伴也有啲對啲多，不係了了手，所有都可以。那位伴也有啲住你我。Saya nak tanya sikit abang. Ya. Soalan ni saya berat nak bagi tahu kat abang. Tapi saya jadi tanda tanya, saya nak tanya juga. Sepanjang abang ride kan, abang pernah naik train tak bang? Saya tanya ni minta maaf bang. Saya takut salah soalan tapi saya nak tanya je. Abangnya soalan saya sendiri sebenarnya. Oh ya. Okey tak apa. Jujur sepanjang saya ride motor besar ni daripada 1995 sampai sekarang saya tak pernah naik train. Saya ride all the way. Sebabnya bukan apa. Saya dengan Eliza ni orang susah. Kita pun makan 7-Eleven je kan. So nak naik train pun tak perlukan kos tambahan. So kita prefer ride all the way. Pergi dan balik ride all the way. So harap-harap motor kami dalam keadaan baik lah, yang tidak memaksa kami untuk pengangkutan lain lah. Itulah jawapan yang sejujurnya. Okay, so saya tanya ni tak ada apa lah kan bang? Ini memang saya. Ini memang jawapan ikhlas. Bukan ikhlas lah, memang yang betul lah. Saya tak pernah naik. Faham. Okay, tadi kita dekat street number 3. So sekarang dah malam. Dekat daripada pagi tak share. Tu lah saya nak cerita ni. Sekarang dah malam tau. Pukul apa sekarang sekejap? 9. Banyak lari tu bang. Oh, pukul 9. Kita gerak daripada pagi pukul, sorry saya lambat minta maaf jangan marah janji pukul 7 tapi kita datang 7.30 sebab saya cirit berit. So kita jalan tak henti-henti, last kita dekat street number 3. So kita nak pergi ke Pattaya. Bila kita nak pergi ke Pattaya, mengambil masa yang lama sangat. Kalau ikutkan sekitar 7 pagi baru kita sampai, betul tak? Ya, 7 pagi esok baru kita sampai. 7 Tadi pagi. kita keluar 7 pagi semalam. Betul. 7 pagi esoknya dah 2 hari dah atas motor. Betul. Betul Radit. Okay, kita dah sampai dekat Araya Hotel. So nak ke Pattaya dah tak jauh dah, dalam 7 jam. So besok kita bangun, kita fresh,
kita terus pergi ke Pattaya. Okey, dah masuk hari yang ke-7 ni guys. Daripada Uttaradit kami terus ke Pattaya. Daripada Uttaradit nak pergi Pattaya ni guys, memang banyak sangat ragam si Abu ni. Box dia tercabut kan? Bukan pasal box dia tercabut, kepala kura kita orang panggil, kau kena tengok. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sawadikap. Hari ni kita bersemangat ya, sebab kita telah sebenarnya misi dah tercapai lah. Dengan 3 penerokaan baru. Jeff Highway, Curve 33 dengan Street number 3. Okey, betul. Okey, dan kawan-kawan tu baru untuk mereka lah. Tanya kepada Atta dan Abu Dekit. Abu Dekit. Ya. So hari ni kita akan terus menuju gerak ke Pattaya. Tapi cabarannya adalah kami harus tak boleh masuk highway. Jadi kita kena Google Map pakai jalan motor. Saya first time ni bang. Kalau anda katalah kan, mungkin yang dah tahu tak apalah, yang tak tahu macam saya kan. Kalau kita termasuk ke dalam road kereta, apa akan berlaku? Dia atas budi pecara polis. Sama ada dia Sama mana? Dia suruh patah balik, itu dah terbayar tu. Ataupun dia iring awak keluar, ataupun dia sama je. Oh ya. Sama pun 1000 lah. 1000 Malaysia. 1000 baht. 1000 baht. 130 lah. Aku faham. Sekarang faham. kalau kau naik kereta, dia jadi 7 jam. Oh ya. Bila kau naik motor, dia jadi lama. Berapa So lama? mungkin kereta lagi laju kat highway. Aduh. Beza dia 4 jam. Tambah lagi 4 jam. Motor. Okay, macam itulah. Okay, so saya tak nak fikir. Saya rasa saya enjoy je setiap hari dekat Thailand. Kan? Kita okey je. So kita akan ke Pattaya. Mungkin kita abang tak nak review bang. Kita nak ke ni Bike Week berapa? Kita akan singgah, first kali sebelum check in hotel, kita akan ke beberapa Bike Week. Kita akan singgah dan jumpa kawan-kawan lama. Lepas tu baru kita check in lah. Betul. So kawan-kawan kat sana mesti dia tahu kan kita dah masuk. Ramai kita dah masuk the highway kan. Sebenarnya diorang tak tahu lagi sebab kita video tu kita tak post lagi. Tak apa lagi. Kita bagi kejutan. Okay ngam. So kita nak gerak dah. Ini cara abang set up kan untuk 2 biji motor dia. Yes. Motor wife dia. Saya sebenarnya tengah bekerja, tapi walaupun tengah bekerja boleh interview lah. Itu pula abang letak motor air ni. So ni motor wife abang, motor LDZ. Ini motor wife saya yang tercinta dan setelah melangkah presiden saya. Presiden. Presiden. Saya nak akan pastikan motor ni sentiasa sempurna lah. Betul. So bang, sambil-sambil abang buat kerja lah kan. Saya nak macam minta tips. Bawa barang. Macam mana abang ajar saya pun apply benda tu. Okay. Saya guna benda tu. Saya dah buang banyak dah. Okey. So senang kalau kita pergi. Tak apa, saya ikut je abang. Kalau kita pergi trip untuk contohlah untuk 10 hari lah ataupun 8 hari. Kita tengok kat rumah kita tu bilik rumah kita baju-baju lusuh yang kita tak nak pakai lagi. Termasuk barang dalam lah. Termasuk seluar dalam ke baju dalam kan. Yang tak nak pakai lagi kita bawa. So lepas hari pertama dah habis right, kita boleh buang. Baju tu saya gulung 2 hari boleh tak main? Itu untuk nak buang. Tetapi kalau baju yang tak nak buang, kita katalah perjalanan tu 12 hari. Kita bawa 6 hari. So satu hari kita pakai dua kali. Okey, faham. So tips ni bagus untuk mana-mana riders yang rasa yang naik motor yang tak nak space yang banyak, bag yang banyak bawa. Contohlah kita 13 hari kan buat. Takkan kita nak bawa 13 baju, 13 helai baju. Memang jadi susah kita. Menyusahkan. Okey, first kita pergi memang susah lah. Kita bawa barang banyak. Tapi balik kita isi dengan burger 7-Eleven ni. Sebab baju kita dah buang-buang. So itu yang abang ajar saya. So saya pun buat benda yang sama. Saya dah buang banyak lah. Baju pula untuk t-shirt pula kalau boleh cari yang nipis macam ni. Supaya dia tak tebas, so dia boleh muat banyak dalam bag. Betul. Ataupun cari baju jersey. Jersey yang senang basuh, senang kering. Dan dia dia boleh kering cepat. Okey, faham. Seluar bawa 2 cukup. Seluar bawa 2 line. Okey. Saya terbawa 3, lepas tu saya buang 1 dekat hotel semalam. Tak apa. Hotel tu return balik. Return kat bos. Dia cakap, seluar ni elok lagi, jangan buang. Semalam bos bagi tahu aku. Okey, tak apa. So itu adalah tips-tips dia yang abang boy share. Saya pun buat benda yang sama. Saya pun apply juga benda yang sama. Bagi saya benda tu sangat bagus lah, sangat bagus lah. Dia menjimatkan ruang setelah kita balik. Nanti bini kirim barang kan. Yang tak muat lah yang nak letak barang kat dalam beg penuh dengan baju. Okey, kali ni kita muat sebab beg ni akan kosong. Ni belum tarik. Beg ni sekarang dah nampak kosong dah sebenarnya.
Nanti kita akan buat. So ni present saya. Set up bag semua sama. Tiga-tiga BT motor sama. Okay. Sama. Pak. Assalamualaikum. Jumpa kami di Pattaya. Mari. Salah jalan. Kan tengah bincang mana jalan nak pergi ni. Road captain kita tak betul lah bawa jalan. Macam mana ni road captain. Itulah abang awas sangat bagi pangkat kat dia. Dah menggagau dah bawa. Aku punya bok tercabut. Berpusing macam turtle. Dekat tengah jalan saya masuk longkang guys. Pusing balik. Okay guys, Abu punya bok jatuh. Ride kali ni memang semua cerita Abu Ini memang untuk Abu. Memang khas untuk Abu. Bang, dari jauh saya ingat kura-kura terbalik bang. Dia berpusing ke. Aduh, Abu. Saya risau kena abang. Guys, box tercabut ya. Oh, kau kena aku, kau tak risau. Depan aku je dia bergulung macam kura-kura kau tahu tak? Perak. Aku cakap apa benda ni? Saya sepak dia masuk longkang. Tapi sakit juga bang kaki saya bang. Oh. Dia kena kat sini. Nasib baik pakai boot kurang sikit sakit. Kalau pakai Converse, Oi, kau memang ambil kaki. dia kalau kat jauh, lah walaupun tak style, kena pakai boots. Tu lah, aduh, Abu. Saya memang reflection dia bang, bagi kaki sebab saya risau abang langgar. Dia terus bagi je. Tapi saya nampak dia masuk longkang. Lepas tu saya nak kejar dia orang ni laju. Aduh, Abu. Nasib baik tak apa-apa. Alhamdulillah guys. Cable tight. Dia punya jatuh macam kura-kura. Saya cepat-cepat reflection saya terus korbankan kaki tau. Saya terus korbankan kaki supaya sebab abang kat belakang saya. Saya takut abang langgar. Kalau langgar tu game memang melompat punya, confirm. Saya korbankan juga. Thank you. So dia cantik dia masuk ke longkang. Alhamdulillah, tapi tak ada apa-apa, alhamdulillah. So ni ride bukan ni ride, nama dia ride Abu. Ni ride Abu Tapi aku ada kisah cerita. Dia ada kisah. Dekat budak-budak Halim mesti naiknya. Daripada awal saya ada cerita. Ni Abu. So bergunalah bawa tape dan cable tie. Ya, sebenarnya punca dia masa kita tolak hari tu, box ni dah terlanggar crash bar Hatta. Oh ya, so aku salah pula. Bukan Hatta, salah. Macam tu kau bawa. Dia terlanggar crash bar Hatta. So
Dari situ bermulanya dia dah Merajuk. tak kuat. Mulanya drama. Tak salah kau tak? Kau tahu tak salah kau tu? Habis kau tak fikir kaki aku tolak motor kau. Terima kasih tak. Ya, cakap dah. Jangan tembak nombor Sekejap, 1, 2, habis. Padam ni. 1, 2. Dekat sini, je box. Tunjuk je, tunjuk. Tu dia. Tak, dia tak jadi sangkut tak macam mana? Memang tak betul lah. Dia tak sangkut. Macam mana nak buat? Sekejap, baik aku tengok dulu. Wah, aku dah nampak benda ni macam mana nak buat. Ada idea? Dia tak jadi sangkut. Okay guys, kita tengah Tak nampak dia kan dia balik tak? Ha? Dia balik dulu. Dia tak apa, benda ni kau boleh tukar. Apa kau buka balik, benda ni tak masalah. Yang penting dia gigit je dah. Kau ricet je kau-kau. Terus cepat jadi komen. komen lah. Sebab kau ada beli ricet ni. Tak apa, kau ketat je. Richard ni dekat balik bawah. Balik bawah Dia kena bawah. Kena ada dalam kotak. Dalam box. Ricet ni penting tau. Kau tahu guna ke tak? Longgar. Switch. Mantap. Okay, settle. Kali ni right memang betul-betul gila lah. Abu punya right. Bukan ni. Bukan. Right kau je. Memang right untuk kau je bu. Memang right untuk kau je. Kau je bu. Tu dia. Ni lah kura-kura yang bergulung kat tengah jalan. Aku kaki je terus kura-kura ni. Okay. Dah sampai situ pun dia tu. Ni pit stop kita sebelum kita nak sampai ke Burapa. Kita pergi Burapa kan? Pattaya. Pattaya. Ya, berapa tu nak event. Oh. So kita pergi ke Pattaya. Maaf, salah info. Bang, berkilat kulit muka bang. Berkilat kulit muka. Abang pakai spek ni. So nampak kasih sayang isteri terhadap suami. Cakap Nampak? buat sikit bang bagi tu atas. Di bawah rider kita tak pentingkan hitam ke lantak. Alamak. Tak perlu nak spray semua. Alamak. Kan? Pakai tu tak Siapa ada. sampai spray tadi? Kalau ada handsome, dia memang on je. Siapa yang spray? Cuma nak tak nak je layan. Dah botak lah lelaki aku ni. Aduh. Okay. So kita punya perjalanan berapa lama lagi, Kapten? 4 jam. 4 jam ni. 4 jam Tak silap. kita semua dah berhenti solat. Masing-masing dah solat. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, boleh sambung. Cuaca pun okey. Guys, sekejap saya kena Kena ni. Pakai spare. Tak nampak. Jet sangat laju di hadapan Weh, laju dia bawa. Saya nak bukan Voice- bawa laju. Saya nak hilangkan mengantuk guys. Itu paling betul. Itu paling betul. Ya, saya nak hilangkan mengantuk. Tengok. Jadi kita kena sampai seawal mungkin lah. Tengok dia overtake lori. Bukan, saya nak hilangkan mengantuk. Ya. Tapi saya cakap jujur lah, kita akan merindukan. Sekejap je dah nak balik dah. Kan sekejap nak balik. Nah. Sayang betul lah. Nak Akan balik ada dah guys. ride-ride lain yang menyusul Okay, nanti ada lagi ride-ride yang akan menyusul Jangan hilang dari radar pula. Dan sebenarnya kalau korang nak tahu kenapa kita ride pergi Thailand, sebab Abu buat dagu guys. Abu buat dagu. Abu buat dagu. Buat dagu baru guys. Dia pun tak sedar kenapa dagu dia bercalar. So ride kali ni memang drama untuk Abu je. Boleh tak bagi pesanan kat wife saya? Wife saya pula. Wife saya. Wife saya. Hui. Terlepas saya nak masukkan wife kami. Okay. Wife kami supaya next kita boleh ride. Macam mana tu? Ayat tu macam mana? Okay, InsyaAllah dia orang semua berada dalam keadaan yang baik. Dia yang sebenarnya jangan ada bad record.
Janji kalau wife dah bagi lepas untuk ride je lah. Janganlah buat benda-benda yang tak senonoh. Kalau kita sebenarnya simple je. Tahu benda isteri tak suka, kita jangan try and error. Kita jangan test je. Jangan test market lah. Untuk makluman memang kami sentiasa diperhatikan. Ya. Betul. Jangan risau kepada wife-wife. Kalau ada apa-apa, saya lah orang pertama akan bagi tahu kat korang. Biar masak. Macam mana saya tengok korang, saya akan maklumkan kepada wife korang. Dan begitu juga kalau wife korang nampak suami saya, apa-apa sila maklumkan kepada saya. Kita tag team. Forever isteri nombor 1. Tak ada yang 2, tak ada yang 3. Gitu. Okay, so semua terkawal insyaAllah. So next kita akan ride lagi, berkemungkinan kita pilih tahun depan lah. Ya, kita akan pilih selalunya bulan 12, bulan 1 atau bulan 2 sebab musim sejuk dan kat atas ni dia tak hujan. So kita nak elakkan hujan. Kita nak tengok next ride untuk bulan 12, satu yang setakat kalau Phuket, Krabi tu memang boleh keluar masuk lah. Ride yang jauh-jauh ni maksud dia next kita tengok Atta dengan Abu buat route pula. Kita tengok dia orang punya route pula. Tengok dia orang boleh buat ke mana. Okay insyaAllah. So stay tune. Saya nak review motor yang dah rempuh pelbagai onak duri Okay, kita tengok motor Elizad tu. Nampak kekotoran dia. Saya nak pergi basuh. Diorang cakap kenapa nak pergi basuh? Biarkan kotor-kotor. Ni motor Abang Boy. Nampak Nampak Okay, ni motor saya. Sedih tu. Kalau dekat Malaysia lah, saya takkan biarkan dia kotor macam ni. Kalau kat Malaysia lah. Tapi dekat Thailand tak boleh nak buat apa-apa. Sebab jalan dia memang tak cantik. Ni motor Abu yang sentiasa on dalam drama, yang sentiasa ada masalah. Tapi alhamdulillah dipermudahkan. So, habis dah. Celah-celah ni semua dah teruk dah. Belakang pun kalau tengok Okay, tak apa. Back naik air sebab saya dah lift up. Bila dah lift up, air naik tinggi sangat. So saya ingat saya nak adjust lah. Kat sini ada something yang boleh block air. Ni tayar baru. Sayangnya tayar baru. Saya dah guna sebaik mungkin. Ni box Abu dah wrap dengan solid tape dan juga Richard. Dia ikat pakai tali. Settle. Jumpa kami sebentar lagi. Mari. Okay, akhirnya kita telah pun sampai. Setelah kita harung jam, kita daripada Utaradi. Saya ulang ayat dalam kepala. Kita akan pergi ke Hard Rock sebenarnya. Hard Rock Pattaya. Kita akan bermalam dekat sana 2 malam. Nampak ulang tu? Bermalam kat sana 2 malam. Dan sementara itu, kita menantikan kawan-kawan kita. Tapi saya tak boleh beritahu kat mana lah. Sebab kawan-kawan kita akan datang dekat area. Nanti saya akan beritahu. So macam mana tadi kau punya pengalaman Bu? Sepanjang kau dalam traffic jam tadi tu, apa yang kau fikir? Sakit aku kepas-kepas semua dia punya feeling macam ikan tau. Sebenarnya Bangkok dia, orang tak tahu Bangkok dia tak boleh masuk time pagi pergi kerja dengan balik kerja. Saya rasa dah macam akan berapi dah. Itu je sebenarnya. Okay lah, tak apalah. Kalau macam tu kita teruskan niat kita untuk kita kat sini ada 7E lah. Kan dah 2 kali. Dia dah terus GV lah. GV dah take over. Jadi kita cari makanan halal kejap burger-burger ke. Elizad daripada pagi tak jumpa telur favourite dia. Saya kena cari telur. Telur di Thailand ni lain macam. Ada lah benda yang sama lah. Benda yang sama. Assalamualaikum. Macam Malaysia. Dia Nepal. Mana telur? Lah ada lah. Rasa dia sama company. Tak bang, telur ni dia ada. Telur dia ada. Dia dah sudah. Ada ni. Oh tu lah halal. Ada benda yang sama.
guys, dekat Thailand kalau nak cari makanan halal, sebab saya tak pernah review daripada hari pertama sampai hari ni saya baru nak review. Okay, ni dia. Macam mana kalau kita seorang Malaysia, orang Islam datang ke Thailand, macam ni kita nak cari barang halal? Dia ada tulis kat sini halal. Okey, saya nak bagi tahu, yang ini semua orang dah tahu. Saya nak bagi tahu, mungkin ada yang tak tahulah ni pada mereka yang tak tahu. Okey. Kadang-kadang korang kena tengok Ni saya cerita yang bentuk macam ni Okey, yang bentuk macam ni, kalau dia tulis halal sekalipun, kalau boleh, kalau korang nak betul-betul elakkan, tak payah. Sebab bila dia panaskan, dia menggunakan tempat panas yang sama. So yang ni pork punya, dia panaskan. So kalau walaupun benda tu tulis halal, dia akan panaskan tempat yang sama. Berfikir secara logika. Aku tak terfikir tu benda tu. Betul lah, logik lah. Okay, so apa lagi tips mencari boleh tak kongsikan makan harian Elizad dekat tak ada, sebab kita bukan kat PTT. Next kita share. Okay. Ui, bayuk sedap Abu. Abu memang pelik-pelik Abu. Akhirnya sampai juga kita dekat Hard Rock Pattaya setelah berpusing-pusing. Macam mana? Bela sangat tu? Banyak kali guys sebenarnya masuk Bangkok tak pernah lepas pun. Tapi siapa katam Bangkok, saya anggap dia power lah. Betul susah macam mana nak hafal lah. Death Highway ke Thousand Corner ke, tidak sepening apa yang kita buat dekat dalam Bangkok tadi 2 jam. Tapi kalau road captain kita bawa juga tadi, lagi sekali satu pusingan, rasa-rasanya tadi dah turun. Ya abang lah sampai bang. Ni penutup bang. Sebenarnya penutup episod 7. Hari ke-7. Hari ni sebenarnya jalan yang paling mencabar ni adalah jalan yang kalau kita nak masuk Bangkok ke nak Pattaya, sebabnya motor tak dibenarkan atas highway. Jadi ini yang membenarkan kita. So pakai Waze, kita tak nak masuk lah highway tu. Kita terpusing-pusing kan. Kita tak nak buat. Saya ini yang paling mencabar lah. Lepas tu kalau masuk Bangkok, jalan dia jam gila. Jam traffic light mengejut. Betul jam busy. Banyak kita. Jalan berlubang, nak kena pilih jalan elok ke tak elok. Dalam Thailand yang paling saya tak gemar adalah Bangkok sebenarnya. Saya cuba try buat Bangkok. Tapi sebab beberapa byway kita kena singgah jugalah. Sebab ada urusan lah. Tapi Alhamdulillah kita sampai ke Pattaya Hard Rock. Alhamdulillah kita dah sampai ke Hard Rock Hotel. Kita berehat 2 malam. 2 malam bang? Ya. 1 malam mahal tu. Ya. Okey, tak apa. So tadi ni Elizad dia nak suruh saya review motor-motor yang kotor. So ada pantang ke bang motor ni? Kalau kotor saya tak boleh basuh ke? Kalau boleh terpulanglah ni Tapi selalu kalau rider ni dia akan basuh di Malaysia sebabnya sepanjang jalan tu nak menunjukkan yang kita ni betul-betul ride lah. Dah jom. Okey. Kita nak tunggu dia ni. Kotor. Death Highway. Satu malam dapat berapa sini? Curve. Curve 33. Street number 3. Abu punya apa bu? Kau punya level apa bu? Saya punya tak nampak Abu. Tak ada, memang tak ada. Apa ni? Tak nampak lah. Tak boleh baca dah. Dah malam sangat. So kotor. Hard Rock lagi better kan? Ni apa? 1000. Oh ya. Weh, dekat aku banyak pangkat weh. Kat aku je banyak pangkat oh. 1000 corner depan Death Highway. Maknanya aku dapat title tu lah. Lampu, teruk lah lampu. Teruk lah. Sangat-sangat teruk. Okay. Yes, and for Wi-Fi will be your first name. Password of Wi-Fi will be your first name. Yes, sir. Yes, sir. Small. Yes, sir. Depan ni. Rasa ada kalau jalan sini. Masuk ke kanan ni, tepi ni. masuk malam minggu. Okay, and this one. Boleh grab je. Halal tu dia cakap. Okey, kamu Kan, minum. besok pagi ada breakfast. Ada halal.
kita dekat Pier Pradeng. Kita nak seberang sebab kita nak jimat masa. Kita terus ke seberang, so kita nak elakkan kawasan-kawasan yang susah lah. Lagipun kita tak boleh naik atas kan? Tak boleh. Tak boleh So, highway. So kita kena naik ni lah. Sama ada kita seberang ataupun kita selam. Oh. So saya rasa turtle boleh menyelam. Turtle dia boleh selam. Saya tak jumpa mana menyorong. Alhamdulillah kita telah pun sampai dah malam ni bang. Bang, kita kat mana bang? Kita lagi 40 km kita nak sampai Percot Kirikan. Percot Kirikan. Okey. So kita bermalam kat sana lah. Betul. Jad, apa yang best Jad? Kat sana Jad? Kita bermalam cara Abu pula. Nampak sangat Abu tak nak balik. Kalau tidak kita dah boleh terus balik. Tapi dia kata tak nak balik lagi. Dia nak santai-santai guys. So kita bermalam di resort yang ada swimming pool. Dia sibuk nak cari Oh, swimming dia daripada itu lagi nak pergi swimming pool. Sebab kita layankanlah dia sebab dia pun the kid kan, budak. The kid and turtle. Turtle Kid. Turtle kid. Oh lah. Sedap lah bang turtle kid. Turtle kid. Lah sedap ya. Aku dah dapat nama baru kau. Nama baru. Abang boy bagi turtle kid. Turtle kid. Turtle kid. Ni lock. Ni lock. Ni lock. Kena ada dua-dua. Turtle. Masuk bu. Turtle kit Okey, kau terima ke tak? Dengan ini saya terima lah dengan hati Alright. terbuka. Okey. Turtle Kid. Turtle kit. Yes. Confirm Supaya boleh menjadi cerita. Jad, masuk Jad. Anak cucu. Kenapa? Sebab memang orang tahu yang box berpusing-pusing tu orang cukup tua. So turtle kid tu memang di antara semua dia yang paling kecil. Kid Betul, lah. kid lah. Betul. Betul. Sesuai. Aku yang menyelamatkan bot kau tak ada nama lagi kau. Okey, sabar. Kita cari lagi. Kita masih lagi mencari. Abang boy tengah fikir bagi dia fresh dulu. Nampak dia monyong. Kuat kekuatan daripada kaki tau. Siapa? Kaki dia. Habis dia punya lutut longgar tu. Aku tolak Sportster kau. Aku tolak Sportster kau, aku takik turtle. Masuk dia kena ada nama yang Apa dia takik. Takik. Okay guys, sepanjang saya masuk talian ni, ini first time saya bermalam di Percot Kirikan. Ni. Selalunya saya akan bermalam di antara Chumpon ataupun Hua Hin. So ini first time saya menginap di Percot Kirikan. Saya tak tahu ada laut depan ni guys. Oh, ada laut, So besok pagi kita akan menikmati kita laut. pergi laut. Rupanya Percot Kirikan ni rupanya tarikan turis juga. Oh, banyaklah turis banyak lah. pelancong. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Turtle duduk belakang. Syaruhan Salmanhan. Alhamdulillah kami dah sampai Percot Kirikan. So ni tempat kita jumpa port yang tepi laut. Bu, kau bawa aku kat Thailand sekarang. Tapi kenapa macam dekat Melaka punya vibe bu? Kau betul bu, ini tempat kau pilih malam tadi ke? Melaka jam lah. Kan? Bukan, ini kita punya bos ANF yang pilih. Oh, Sebab okey. kita punya tempat pilihan pertama kita tu dia terlalu ke dalam. So kita buat apa kat sini bu? Minum Yes. Jom kita pergi tengok apa yang kau order ni. Actually this is our first time in Percot Kirikan. Normally we just pass by. Macam biasa abang dengan Ijat memang tak lari dengan peminat. Tak lari dengan peminat. Mana-mana je mesti ada orang tegur.
confirm ke dia on the way datang sini? Dah Alhamdulillah, kita dah nampak, kita dah pastikan memang dia orang berada di atas motor dan dia orang dah share live. Alhamdulillah. Oh, dia orang share live. Ya, Confirm lah. betul. Kali ni dia orang mungkin tak lipat kita lah Assalamualaikum, mari. So kita hari ke-11 yang kita berada di Hanyai. Hanyai. Kita berada di Hanyai apa? Richmond Hotel. So thank you. Saya punya Presiden Tycoon datang untuk sambut saya. Ini tak lipat lah. Sambut hari kemenangan saya. So malam tadi dia suruh saya urut kaki dia sebab dia kata saya prospek. Tapi maaf, saya dah ada 2 sijil. Bukan level-level saya urut Presiden. Cuba tak? Ni tas kau ni. Betul tak? Itu menunjukkan seluar.